orang Kedah. Hampa tahu tak ni, Kedah pernah jadi industri besi terawal Asia Tenggara sejak 2,500 tahun dulu. Sini geng Jo nak story. Tempat yang dimaksudkan ialah Sungai Batu dekat Lembah Bujang Kedah. Kawasan ni merupakan sebahagian daripada perkembangan Kedah tua yang dipercayai pernah menjadi salah satu pusat perdagangan penting di rantau ni. Apa yang menarik geng? Ahli arkeologi jumpa banyak bukti pasal aktiviti pelaburan besi kat sini. Antaranya ialah relau, biji besi, sanggar dan jokong besi. Malah, kajian mengenal pasti ada 17 lokasi bengkel pelaburan besi kat kawasan Sungai Batu ni. Dan yang lagi menarik, berdasarkan pentarihan arang daripada tapak pelaburan ni, aktiviti ni dipercayai dah mula sekitar abad ke-6 sebelum Masihi lagi. Tu bermaksud dah lebih 2,500 tahun dulu geng. Orang kat sini dah ada teknologi untuk hasilkan besi daripada biji besi. Dan Sungai Batu bukan je tempat buat besi, malah penyelidik juga menemui bukti ada aktiviti perdagangan kat situ. Tempat ni dulu memainkan peranan penting dalam perdagangan pada zaman Kedah tua dulu. So geng, Sungai Batu ni bukan je tempat biasa-biasa, tapi adalah tapak arkeologi tentang bukti penting Kedah pernah menjadi pusat industri dan perdagangan yang maju sejak zaman purba. Dapat something?